A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi insya-Allah pada hari ini saya akan menerangkan beberapa hukum tajwid di dalam ayat-ayat yang telah saya baca tadi, insya-Allah. Jadi kita tengok di dalam ayat 49, iaitu pada ayat mir rabbikum. Jadi ayat itu membawa maksud kepada idgham bila gunnah. Jadi apa itu idgham bila gunnah? Idgham bila gunnah itu ialah memasukkan nun sakinah atau tanwin tanpa dengun ke dalam huruf-hurufnya. Iaitu sebagaimana yang kita tahu, idgham bila gunnah ini mempunyai dua huruf, iaitu huruf lam dan huruf ra. Jadi cara bacaan dia tanpa dengun. Sebagai contohnya, saya ambil ayat wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum azim. Bacaannya secara tanpa dengun. Jadi yang keduanya pula pada ayat 50, iaitu ayat fa'anjainakum. Iaitu di sini kita tengok bahawa ayat ini mengandungi hukum tajwid, iaitu ikhfa hakiki. Apa itu ikhfa hakiki? Ikhfa hakiki ini berarti sembunyi. Sembunyi daripada apa? Iaitu kita menyembunyikan sebutan nun sakinah di antara sebutan izhar dan idgham tanpa sabdu beserta dengun pada huruf yang pertama. Jadi cara bacaan dia kenalah dengun sekurang-kurangnya 2 harakat. Sebagai contohnya, wa idza faraqna bikumul bahra fa anjaynakum. Jadi itu sahaja daripada saya. InsyaAllah apa yang kita dengar ni kita boleh amal dan sampaikan, insyaAllah. Sekian, terima kasih.